Simpan awal bulan tapi selalu je bocor. Siapa kat sini simpan awal bulan tapi duit tu selalu je habis? Dah simpan dah tapi bocor juga. Jadi Tompoint kena tengok video ni betul-betul. Pertama sekali Tompoint kena asingkan dulu. Untuk simpanan satu, untuk perbelanjaan satu. Jangan letak dalam satu tabung je. Kalau Tompoint letak dalam satu tabung je, memang senang sangat duit tu terguna tanpa kita sedar. Tompoint kena buat satu akaun simpanan paksa dan lupa. Barulah Tompoint tak terguna. Kedua, Tompoint kena buat simpanan dalam bentuk emas. Bila kita tukarkan duit kita kepada emas, kita tak cenderung untuk guna emas tu sesuka hati. Takkan mudah-mudah kita ambil emas tu untuk belanja. Lagipun emas ni kita akan rasa sayang nak guna tanpa sebab-sebab yang penting. Ketiga, gunakan teknik auto simpan. Dengan cara ni Tompoint dah tak perlu pening-pening nak fikir bulan ni nak buat simpanan ke tak, sebab dia dah auto simpan. Takkan sempat Tompoint nak fikir nak belanja apa, nak beli apa, nak shopping apa. Duit tu dah selamat disimpan dengan cara Tompoint buat simpanan emas secara auto debit. Dah tahu kan caranya? Jom mula daripada sekarang. Dan saya jamin Tompoint simpanan Tompoint makin lama makin bertambah. Jadi untuk Tompoint yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu simpanan emas Tompoint. So, dah bersatu, cek komen. Jangan lupa follow.